Mana ice cream? Woi, kau orang rindu kan? Lama gila tak ada konten kan? Debu. Lama tak buat konten? Ya, debu. Alhamdulillah lepas saya gosok-gosok Aiman ni, dia nak buat konten hari ni. Macam hari ni je lah. Tak hari ni lah. Tak apa dah, ni disimpan sebagai kenangan lah. Saya ni sebagai kenangan untuk family. Yang mana tengok, thank you so much. Yang mana baru hadir, thank you so much hadir. Tapi sebelum tu, ini video kita buat untuk dari sini. Macam yang pernah baca tajuk guys. Yes. Hari ni adalah birthday Erika. Alhamdulillah. So kemungkinan besar kemungkinan besar ni adalah majlis akhir untuk dia. Kenapa majlis akhir? Sila dulu. Okay. So macam mana kenalan Aiman dengan Ferry dan dapatnya Erika? Senang. Dengan terputih pelamin lah. Alhamdulillah. Okay. Nanti Ahmad. Okay, back to the topic. Yes. Kenapa terakhir begini? Kemungkinan besar terakhir di sini. Maksudnya saya akan buat dekat rumah lain. Bukan dekat luar ni. Luar negara. Mungkin juga aku buka dekat. So senang sebab family dua belah pihak kan. So kita orang yang kat luar ni yang merantau kena balik kampung lah. Sebab saya sebenarnya dah jumpa sini. Dan saya dapat message one by one. Terus datang. Sini pula AI ramai datang lah. Apa dua AI teruk, dua AI team. Aku bagi kurang lah minat dengan AI team sekarang ni. Tapi okey sebab masing-masing bagi tahu. Dia bagi tahu awal. Bukan tengok tak ada. Bukan apa sebab aku rasa banyak ada event, ada program. Oh yes. Sekarang ni ada event. Lepas tu ada yang JC. Yes. Masuk lah ada masa sini. Alif datang tak? Tak datang. Dia cakap dia datang. Dia datang. Dia main shocking aku, dia cakap dia datang. Tak, masalah ni dia tengah shoot ni kan. Budak-budak tahu ada habis belum. InsyaAllah saya tunggu dia. Kita tengok cik dia datang ke tak. Okey. Tapi sebelum kita pergi pada event ni, orang tengok dulu progress dia yang ni. So ini kita punya tetamu first datang. InsyaAllah nanti Glias pun kita akan datang paling awal. Ya, tak payahlah. Aku rasa tak boleh. Tak boleh pakai. Title paling awal untuk FPA aku rasa impossible. Kalau okey saja okey mungkin sampai. Okey, so ada progress? Yes. Ada lagi surprise. Apa tu? Ada lagi surprise. Lagi? Oh, kita tengok. Apa Aiman pakai sekarang? Weh, cantik gila baju dia man, HD. Yes. So Aiman dapatkan mana? Nampak kat mana? Korang kena tengok video ni. Sekarang ni Aiman dekat light green tau. Bukan ke light green ni yang nyala tu. So, berapa Aiman kat sini? Sebenarnya Aiman kat sini, Aiman ada buat satu baju custom. So ini adalah progress yang mana untuk Erika punya birthday. Aiman datang nak collect, ada tempat dengan dia lebih kurang dalam 2 minggu, seminggu macam tu lah. So sangat short masa. So Aiman tempah dengan dia custom untuk birthday Erika. Jom kita tengok. Hello, kat mana? Dah jumpa dah. Kita dah jumpa dah. Jom, let's go. Sabar nak jumpa, nak tengok baju kita macam mana. Assalamualaikum. Sihat. Alhamdulillah sihat. Masih lagi steady. Jom masuk dulu. Okey, ni dia.
Oi, terus. Kita memang dah ready dah. Okay, dah tengok. Ini kita custom. Tak sampai seminggu. Tak sampai seminggu. Cerita dia Abang Aiman call je. Hello dik. Sikit. Kita bawa ni. Boleh kita tengok. Try tengok. Boleh. Okay. Ada dah muka dia. Nampak ni. Ini custom. Ini custom. So korang tengok ya. Ini dia. Oh, ni untuk mami dia. Nampak. Ui, boleh custom macam ni Ya. Memang boleh buat. Memang kita boleh buat. Jangan risau. Maknanya request je kita buat. Sebab setahu saya tengok dekat Tangrina dengan TikTok banyak baju-baju macam ni. Ya. So boleh buat juga macam ni. Boleh. Thank you. Thank you. Ini dia orangnya. Sinilah progress dia guys. Inilah progress dia. Saya memang sempat dengan light green. Nyalek. Bos nyale. Bos nyale. Ya. Thank you so much lah. Dan merealisasikan dan bahagiakan anak saya sebagainya. Nanti jangan lupa lah datang ke saya punya rumah. Boleh insyaAllah. Kalau ada rezeki. Okay. Kalau ada rezeki. Okay. Ya. So ini untuk family, ini untuk mami dan juga papa saya. Ya. Nanti korang tengok lah. Yang ni limited lah ni. Ada 2 je. Limited. Ya, limited edition. Kan tu sedap kan. Ya. Ini kita pakai lycra. Oh, lycra. Oh, macam jahit sendiri tu. Ya. Ui, daripada yang lain. Wow, jatuh. Kan? Bukan stiker kan? Bukan. Oh, berperasan. Bukan stiker ni. Supplementation. Oh, okay guys. Sini dah ada progress. So korang nak tengok ni. Sini korang dah tengok dah. Macam mana kita orang pakai. Apa yang dekat mana nak buat tu lah. Dekat sini lah saya buat dengan bos nyala. Ya, nyala. Okay, thank you so much. Alright, thank you. Okay. Alright, thank you. Baik. Nanti apa-apa ni Raja tu. Boleh. Jangan risau. Okay. Ada lagi. Okay, so inilah dia progress untuk birthday Erika punya. Rempah khas lain. Tahun ni kita buat lain. Ya. Selalunya pakai tema macam tu je. Maknanya tak ada custom lah. Ini kali custom lah ni. Sebab dah tahu toke. Ya. Dia tahu. Okay guys, itu je lah. Jom kita sambung video ni. Let's go. Ui, lama. The whole family ada baju ni. Yes, the whole family. So kali ni kita buat beza sikit. Sebab selalunya kalau kita buat tema and beli kedai-kedai ni, yelah, ya tu memang cantik. Tapi kali ni saya nak buat macam family punya. Family vibe custom card. Dia ada gambar and then nama every person yang ada kat bawah tu. Thank you so much. Sebab saya buat benda ni kat kedai Green Valley. Nyala custom ni. Cantik lawa gila, HD gila. Memandangkan saya yang first. Jom kita tengok siapa yang kedua. Dan orang ni lama gila. Tak ada dalam frame. And saya cukup rindu. Jom kita tengok. Saya nak nampak macam dia. Let's go. Saya ingat kau bah. Aku bapakmu Nail. Daddy Nail. Nail, Daddy. Nail, come here. Tak lupa bah. Ni Daddy. Ayo Nail. Daddy. Papa itu. Sekarang ni kita ada kehadiran Nail Omar. Ni orang ketiga? Ya, ini orang ketiga. Dan juga adik boy. So boy kat mana sekarang? Abang di Kelantan. Di Kelantan. Oh. Dia dah bagi tahu tak? Sekejap kamera. Afiq Jeffrey, Laming, Boira tak dapat hadir sebab dia ada kerja. Kelantan lah. Lepas tu satu lagi Sulung busy dia. Bukan event. Bukan dia ada buat lesson. Oh, lesson tu. Dia beritahu saya macam tu. Saya rindu gila lah dengan bibir dia. Pakai audio kereta. Oh, lesson. Mungkin tak pakai bang. Oh, lesson apa? Okay. Mungkin. Wah. So yang tu lah. So jangan dia Abang datang macam ni. Naik. Kenapa? Mana semua orang ni? Takut. Nah, sudah lupa ke bapakmu ni. Sudah lain-lain. Dia potong rambut. Yes, Nail. Look, Nail. You remember that? Yes.
nice. Ya. High five. Dah lama tak masuk konten kan. Okay. I miss you. Okay. So, ni orang ketiga. Siapa orang kedua? Jom. Siapa tu? Ni dia orang kedua. Yang sampai alhamdulillah orang kedua. Alhamdulillah. Dia aku gini. Sama ada awal atau tak ada kedua. Jangan sikap je. Tapi aku cari sebab aku kalau pergi majlis mana-mana ada muka. Okay, thank you so much. Sorry, sebab ya Ziki macam mana ni. Ya, tak apa. So, dia tak wakil aku. Okay, thank you so much. Ya, thank you sebab tak lupa juga kita orang. Thank you so much. Thank you juga, Terima man. kasih. Thank you datang. Bye. Lama duduk jumpa memang. Memang orang tak main lagi sama dia. Yang mungkin tu semua ni. Thank you datang. Terima kasih memang. Saya belum menyambut tamu. Alam my call juga. Betul kalau ni, Oh, itulah. Kayak mana lah tu? Aku debar kau nak lari ni man. Alah. Ya alah. Siapa lagi yang datang? Ada Akak. Masuk dulu. Alung pula Alung. Thank you datang lu. Mana Ferry? Terharu gila saya. Kenapa? Jalan masuk sini. Yes, itu masalah dia. Kenapa jalan masuk sini? Seram kan? Dah macam nak ambil. Cuma motor aktivis, nggak perlu harga sadis. Tahu mana somo mana. Alung bayang long, kan hari tu Man punya kereta kan rosak nak datang sini. Yaman dah tak seorang-seorang kat sini sampai pukul 10. Tak apalah Man, asalkan majlis berjalan. Itu insyaAllah. Amin. Thank you Ada princess kau? Ada tu kan. Okay. Dekat Netme dia. Sila. Thank you. So sekarang ni kita kehadiran dengan Arisa dan juga Wish. Jejaka Malaya. Pemain bola. Betul lah. Dah reveal lah anak dia orang. So korang boleh tengok dekat YouTube, nampak kembar twins. Ya. Panas tu kat dalam lah. Comel lah baju Erika. Ya. Mesti tempah. Pas. Okay. Happy birthday Erika Elnaura. Semoga panjang umur, sihat selalu. Happy birthday sayang. Sudah harap sayang berbesar dengan sihat, dia anak yang soleha untuk papa and mami, and semoga dilimpahkan rezeki juga. Okay. I love you so much. You will always be my little pumpkin. Okay. Happy birthday sayang. Semoga panjang umur dan jadi anak yang soleha. Bye. Akan buat sedikit gini. Saya tak rasa Erika akan terkejut sebab dia masih kecil lagi. Kena besar benda ni kau akan buat yang orang lain, sebab orang akan cari saya mana dia tak sampai lagi kan. Dan saya akan buat gini sikit. Saya akan pakai maskot. Saya kena berlatih dulu lah. Macam ni. Nanti ajar beres kan? Okey, wah ready lah. Nak Papa Man tengah struggle nak pakai ni sebab gimmick sikit lah. Loso ni besar. Besar gila. Sekejap saya nak keluar, kadang-kadangnya saya tengah mencari Aiman. Tapi Aiman rupanya disorok oleh Lokso. So saya gitulah. Ini macam ni lah keadaan Aiman dekat dalam. Tak panas pun. Sebab pasal gila, nampak? Sampai atas tu. Aiman kering dekat bahagian dagu je. Nampak? Okay, let's go.
Ucapan utara. Okey, untuk anak saudara saya Erika Elnaura. Thank you. Erika Elnaura, semoga membesar dengan baik, taat kepada ibu bapa, menjadi anak yang soleha, berjaya dalam dunia dan akhirat. Semoga panjang umur, murah rezeki. Terus lagi. Sihat selalu. Happy birthday. Ucapannya. Okey. Dah 2 tahun dia tak jumpa saya. Okey, sila bagi ucapan. Bermakna dia ingat guys. Dia ingat sebulan dia tak jumpa tu bermakna dia ingat. Aduh, depression. Segitulah. Benda luar jangan masuk dalam konten. Okey. Macam Okey. jadi apa-apa kat saya, jadi anxiety kat saya. Okey lah. Kalian nak tanggung ke? Tak. Okey, saya tarik balik nama. Okey. Mak is the best. Okay, so sekarang ni Alhamdulillah everything's gonna be so much fun. Alhamdulillah gimmick pun jadi. Gimmick jadi. Gimmick. Alhamdulillah. Apa dia tak ada? Apa tak ada gimmick dia? Tak apa, biar je. Dia tak tahu pun, dia tahu ke dia tak tahu, dia buat tak tahu. Okay. Alhamdulillah. Thank you so much yang mana hadir, Aiman dah jemput semua. InsyaAllah lah Aiman dah jemput semua dah. And ada kesempatan juga ada tak sempat dah sampai. Bagi tahu tak boleh nak sampai semua. Apa-apa pun Aiman appreciate sangat kepada korang. Apa tak dapat nak datang, korang beritahu. Thank you so much. So jangan salah anggap, jangan salah fikir apa-apa. Semua Aiman bersyukur sangat sebab dapat datang untuk memberiakan Betul. Majlis Erika Elnaura. Thank you so much. Thanks to Alhamdulillah. Okey, kepada anak Mami doakan semoga sayang sentiasa diberikan kesihatan yang baik, sihat tubuh badan, jadi anak yang soleh dan solehah untuk Mami dan Papa. Okey. Aiman nak minta maaf sekiranya ada kekurangan dalam majlis ni. Aiman nak minta maaf and thank you guys sebab tengok video ni sampai habis. Jangan lupa untuk support semua AI team yang lain. So itu sajalah konten untuk kali ni. Hopefully yang ni kenangan untuk keluarga lah. Okey, kedua-dua belah keluarga, sebab sebelah Aiman cucu pertama and sebelah Ferry cucu berapa orang? Banyak dah semua. Okey. So ini kenangan untuk family. Thank you juga kepada korang lah sebab sudi untuk tengok, untuk tonton video kali ni. Okay guys, so jumpa pada next video, next content insyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum.